Macam mana trade kurang boleh buat kau lagi untung? Okey, aku nak mula dengan satu benda yang ramai trader susah nak terima. Kerja kita sebagai trader sebenarnya bukan untuk sentiasa masuk trade. Kerja kita ialah tunggu peluang yang betul-betul berkualiti, lepas tu execute dengan kemas dan disiplin. Aku tahu ini bunyi macam terbalik, sebab kebanyakan orang fikir macam ni. Kalau nak untung lebih, kena trade lebih banyak. Lebih banyak trade, lebih banyak peluang, lebih banyak profit. Itu logik yang ramai orang pegang masa mula-mula. Tapi dalam trading, benda ni selalu jadi perangkap. Sebab trading ni unik. Kadang-kadang bila kita buat kurang, hasil sebenarnya jadi lebih baik. Hari ni, aku nak cerita kenapa trade kurang boleh buat kita lebih profitable dengan cara yang real dan mudah faham. Mula-mula, kita kena faham satu perkara penting. Setiap kali kita masuk trade, kita bermula dengan cost. Bila kita tekan buy atau sell, kita terus kena spread. Kalau broker ada commission, kita kena commission. Kadang-kadang, masa market laju ada slippage dan masa news, spread boleh jadi lebih besar daripada biasa. Maksudnya, sebelum market sempat bergerak ikut arah kita, kita dah bayar dulu. Ramai trader rasa kos ni kecil. Contoh, spread 0.8 pip je. Tapi bila kita ulang banyak kali, kos kecil tu jadi besar. Dia jadi macam cukai senyap yang makan profit kita perlahan-lahan. Kalau kita trade sekali-sekala, kita mungkin tak rasa sangat. Tapi bila kita trade terlalu kerap, kos tu terkumpul. Dan ini penting, kos ni kena pada setiap trade, tak kira trade tu bagus atau biasa-biasa. Sekarang, poin kedua. Bila kita trade terlalu kerap, kita akan mula campur trade yang berkualiti dengan trade yang kurang berkualiti. Dalam realiti, setup bukan semua sama. Ada setup yang bila kita tengok, kita rasa yakin. Semua align. Itu A+ setup. Ada setup yang macam, bolehlah, cukup syarat. Itu B setup. Ada setup yang kita masuk sebab rasa nak trade. Atau sebab macam nak jadi. Itu C setup. Masalahnya, bila kita target nak trade banyak, kita akan mula ambil B dan C. Sebab A+ setup tak selalu keluar. Market tak keluarkan peluang ikut jadual kita. Ada minggu peluang cantik banyak. Ada minggu kurang. Ada minggu langsung tak ada. Tapi bila kita paksa diri untuk kerap trade, tanpa sedar kita akan turunkan standard. Ini yang selalu berlaku. Kita rasa kita lebih rajin. Padahal sebenarnya kita jadi kurang memilih. Dan bila kita kurang memilih, ekspektasi akan jatuh. Strategi yang nampak elok di atas kertas boleh jadi merosot bila kita overtrade. Poin ketiga, setiap trade makan tenaga mental. Trading bukan sekadar tekan buy dan sell. Setiap trade perlukan keputusan. Entry kat mana, SL kat mana, TP macam mana, nak hold ke nak cut, nak move break even ke tidak. Dan semua keputusan tu dibuat dalam keadaan tak pasti. Market memang tak bagi kepastian. Bila kita buat terlalu banyak keputusan dalam masa singkat, otak kita penat. Cuma yang menarik, penat ni bukan nampak macam letih. Kadang-kadang dia rasa macam kita nampak peluang banyak. Padahal sebenarnya otak kita mula longgarkan penafisan sebab dah penat nak berkata tak. Ini yang buat trader kadang-kadang ambil trade yang sebenarnya kalau masa dia fresh, dia takkan ambil pun. Poin keempat yang sangat besar. Market tak ikut jadual kita. Ada minggu market bagi 2 setup cantik. Ada minggu kosong. Ada minggu dia bagi satu setup yang sangat jelas. Bila kita set dalam kepala, aku mesti trade sekian-sekian kali minggu ni, kita sebenarnya sedang paksa jadual kita ke atas market. Bila kita buat macam tu, kita bukan ikut market lagi. Kita ikut keperluan kita untuk trade. Dan bila kita trade sebab aku nak cukupkan bilangan trade, standard akan turun. Dalam banyak situasi, masalah bukan strategi semata-mata. Masalahnya ialah kita ambil trade yang tak perlu. Poin kelima, overtrade boleh buat kita terjebak dengan rasa seronok bila masuk trade, bukan sebab peluang itu betul-betul berkualiti. Bila hasil sesuatu benda tak pasti, otak manusia memang mudah rasa teruja. Dalam trading, rasa teruja itu boleh buat kita nak klik lagi dan lagi. Bila kita trade kurang, kitaran tu jadi perlahan. Kita bagi otak masa untuk tenang. Kita berhenti kejar rasa dan mula fokus pada peluang. Sekarang, aku nak masuk benda yang ramai trader terlepas pandang. Pemilihan trade adalah sangat penting. Ramai fikir profit datang sebab teka arah betul. Tapi, trader yang konsisten biasanya fokus pada 3 perkara. Edge, position sizing dan pemilihan trade. Pemilihan trade ni maksudnya, kita pilih trade yang betul-betul berkualiti, bukan sekadar trade yang cukup syarat. Sebab kalau kita ambil terlalu banyak trade, kita akan campur A+ dengan B dan C. Dan keputusan keseluruhan akan jadi biasa-biasa atau lebih teruk. Kalau kita hanya ambil A+ setup,
Trade mungkin berkurang, tapi kualiti naik, kos turun, stres pun turun dan keputusan biasanya lebih konsisten. Sekarang kita sentuh satu lagi perkara penting. Opportunity cost. Bila kita masuk trade yang biasa-biasa, duit kita terikat, fokus kita pun terikat. Kadang-kadang setup yang terbaik muncul, tapi masa tu kita dah terikat dengan beberapa trade yang kurang cantik. Akhirnya kita tak boleh ambil peluang yang betul-betul bagus. Atau kita ambil dalam keadaan tergesa-gesa. Trader yang bagus biasanya suka ada ruang. Dari segi modal dan dari segi mental. Supaya bila peluang terbaik muncul, dia boleh masuk dengan jelas dan yakin. Sekarang aku nak bagi satu framework yang senang untuk guna. Guna sistem lampu isyarat. Trade hijau, setup terbaik. Semua align. Trade kuning, setup okey tapi tak sempurna. Trade merah, setup yang tak sedap dan tak jelas. Rule dia, ambil hijau saja. Bila kita buat macam ni, memang betul bilangan trade akan berkurang, tapi kualiti trade akan naik. Dan bila kualiti naik, kebarangkalian untuk jadi profitable pun naik. Sekarang, ramai akan kata, tapi scalper trade banyak dan boleh untung. Ya, ada yang boleh. Tapi realitinya, majoriti orang yang cuba trade terlalu kerap akan cepat penat, cepat buat silap dan susah nak konsisten. Yang betul-betul berjaya biasanya sangat disiplin, sangat selektif dan rules dia ketat. Dan prinsip utama masih sama. Trader yang bagus biasanya ambil trade lebih sedikit daripada trader yang struggling. Sekarang, aku bagi satu cabaran yang praktikal. Untuk sebulan, kurangkan kekerapan trade separuh. Kalau biasa 20 trade seminggu, buat 10. Kalau biasa 10, buat 5. Tapi jangan random skip. Buat ranking setup. Sebelum masuk trade, tanya diri. Kalau minggu ni aku cuma boleh ambil 2 trade terbaik, trade ni termasuk tak? Kalau tidak, pass. Dan sepanjang sebulan, trade beberapa benda. Win rate, average winner versus average loser, cost dan emosi sebelum dan selepas trade. Biasanya kita akan nampak 3 perubahan. Win rate naik, stres turun dan keputusan jadi lebih konsisten. Kadang-kadang, profit pun boleh naik walaupun trade kurang sebab trade yang kita ambil lebih berkualiti. Satu lagi ayat penting. Tak trade itu juga satu posisi. Kadang-kadang keputusan paling bijak ialah duduk tepi bila market tak jelas. Itu bukan malas, itu disiplin. Market tak bayar kita sebab kita aktif. Market bayar kita sebab kita buat keputusan yang betul. Dan kalau kau rasa susah nak tunggu, ingat satu benda. Setiap kali kau berjaya tak ambil trade yang tak perlu, sebenarnya kau dah buat satu keputusan yang melindungi modal dan disiplin kau. Itu pun sebahagian daripada kemenangan. Penutupnya mudah. Market akan sentiasa ada esok. Minggu depan pun ada, tahun depan pun ada. Trade akan sentiasa ada. Tapi trade yang betul-betul bagus tak selalu ada. Jadi kerja kita bukan untuk sentiasa cari trade. Kerja kita ialah tunggu trade yang berkualiti, kemudian execute dengan tenang dan disiplin. Kalau kita boleh pegang prinsip ni, kita bukan sahaja jadi lebih profitable, tapi kita juga jadi lebih stabil dari segi emosi dan lebih konsisten dari segi keputusan. Disclaimer seringkas, ini bukan nasihat kewangan, ini untuk tujuan pendidikan dan perkongsian pengalaman umum dalam trading.